Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua hari ni? Ni Nina dah siap dah buat tahu belauk. Nina makan petang-petang waktu hujan. Ya Allah, sedap sangat kan? Yang paling bestnya untuk tahu belauk kali ni, rasa dia kenyal-kenyal juga dan Nina ada buat sekali untuk frozen. Jadi bila kita nak makan, tinggal goreng je. So macam mana cara nak buat tahu belauk yang sangat-sangat simple ni? Jom. Okey, ini adalah bahan-bahannya. Bahan-bahan yang paling penting ni mestilah tahu nama dia pun tahu Kita perlukan beberapa jenis tahu dekat sini. Semua ni dah siap-siap potong. Pertama sekali kita gunakan 2 tahu. Nina dah potong cube macam tu. Sedikit isi ayam, agak-agak lebih kurang dalam segenggam macam tu lah ya. 1 tahu telur. Okey, lepas tu Nina letakkan telur sekali. Alright, lepas tu Nina letakkan cube pati ayam. Separuh je, okey. Lepas tu kita blend. Nina guna chopper je kat sini Chopper ni mudah Selain dia lumat, kita boleh letak sekali ingredient tanpa kita tuang-tuang dekat mangkuk lain. Lepas tu kita masukkan bahan-bahan yang Nina dah dice kecil-kecil ni lah. Bawang besar, batang sup, lepas tu carrot, white pepper sikit, secukupnya lah. Black pepper sikit, lepas tu garam, lepas tu penting minyak. Kalau tak nanti awak punya bekas awak nak kukus sekejap lagi, dia akan melekat. Awak kena letak minyak tu. Letak siap-siap. Tak payah nak sapu dekat bekas tu Settle gaul rata-rata, terus masukkan dekat piping bag. Kenapa Nina pakai piping bag? Sebab Nina nak masuk dekat kita punya cetak ni Okey, cetak kuih ni senang tak tertumpah. Kalau pakai sudu payah sikit lah Lepas tu kita masukkan satu-satu. Ada juga Nina letak dekat bekas biasa. Just kita pun boleh buat 2 cara. Satu buat macam ni, satu lagi kita boleh buat dalam bekas dan kita boleh potong terus, okey? Lupa nak pesan sebab kita nak kukus tahu belauk ni. Jadi awak steam dulu awal-awal dengan bekas dia tu bagi bekas dia panas dululah, senang Okey, lepas tu dah siap. Ni hasil kejadian dia lah selepas dia dah siap kukus lebih kurang dalam 10 ke 15 minit macam tu Okey, yang ni pula yang ni letak dekat bekas saja. Settle nanti kita boleh terus potong lah, okey? Ni pun dah siap dah kukus. Senang je Okey, kita keluarkan. Okey, awak tengok ni time nak keluarkan ni mudah tak sebab awak dah letak minyak tadi awal-awal. Dia pun nampak macam kenyal kat sini. See? Okey, Nina buka satu-satu. Okey, nampak dia terus keluar je. Senang sangat, okey? Jadi ini adalah hasilnya yang kita keluarkan satu-satu tadi. Awak tengok tu hasil kejadian dia lah, memang sangat cantik. Alright. Dan Nina nak buat tepung coating untuk luar dia lah. Dan kita akan goreng sekali lagi Okey, Nina gunakan crispy frying bestari yang pedas kau-kau ni. Bagi Nina yang ni lagi sedap lah. Awak tinggal goreng je, dah tak payah nak buat coating tepung yang lain. Okey, kalau tak ada ni awak boleh pakai tepung jagung juga. Kalau tak ada juga awak boleh pakai telur je. Kalau tak ada juga awak just goreng macam tu pun boleh tak payah nak coating luar dia Jadi Nina tuang terus dekat kita punya tahu belauk yang dah siap kukus ni. Lepas tu Nina letak air sikit. Alright, lepas tu Nina gaul rata. Bagi dia crispy ala-ala je kat luar. Okey, lepas tu minyak kita dah panas, kita teruslah goreng macam biasa. Cantik kejadian dia tau. Kat luar dia golden macam ni Alright, lepas tu dah settle, kita bolehlah angkat. Dan bolehlah terus kita sediakan. Dan tahu yang ni, yang petak ni, Nina just potong-potong je bila dia dah sejuk. Okey, potong ikutlah saiz apa yang awak suka. Kalau awak nak buat macam yang Nina bercetak tu pun okey juga nak buat frozen tak ada masalah. Ikutlah ya. Lepas tu nak terus masukkan dalam plastik bag macam ni. Kita terus frozenkan. Tahanlah lebih kurang 3-4 hari macam tu. Tak adalah tahan lama sangat Okey, lepas tu bolehlah terus makan dan sediakan. Okey, dah siap tahu belauk ni. Sebab coating dia pedas kan kat luar tu, jadi pairing sesuai sos dia. Pakai sos cili Kalau tepung coating awak yang biasa-biasa, barulah awak cecah dengan sapi kicap tu pairing yang terbaik. Itu saja untuk kali ni. Bye-bye.